Nabi terja pergi pula Allah. Nabi tengok. Nabi tengok gapo? Tu. Nabi tengok orang duk kekang muka. Duk kekang muka gerak. Siapa dah tu? Kuku dia ni tajam, semua kuku temaga dah. Ni, carik ni, carik. Muka ni carik rapat tu lah. Wih dah tu. Ya mego, duk kekang muka. Adulah, gerak. Nabi kata, ya Jibril, apalah Tuhan gambar ni? Apa tu Jibril Tuhan tunjuk kat aku tu? Tuhan nak royak ke apa kat aku tu? Jibril kata, itulah Tuhan nak royakmu. Umatmu suka mengupak dan menjatuh, membukakan keaiban orang sehingga orang tu jatuh maruah. Ni pun jala juga ni, banyak juga ni. Tidak? Suka mengupak hak orang, lepas tu buka keaiban orang kepada orang. Tidak? Sehingga orang tu jatuh maruah. Nama baik dia habis. Bawa kita di waktu tubik. Ni nak ya. Panggil suka cerita kau orang. Tidak ngopak dia tu lagu tu. Waktu tubik habis keaiban dia. Tak boleh. Royak habis. Bila buka budu tengah lalak. Siapa ada nama baik dia tu habis kan kita duduk jajak. Ni nak ya tu tak boleh lagu ni. Tu nak ya. Dia tu lagu tu. Tak boleh kecek hak orang, tak boleh kecek. Sebab tu kalau bini kita kecek, tu lelaki nak ya. Memang dia tu kecek. Apa tu kecek hak orang? Dia suka ni. Dia panggil title. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเท่าเดียวเป็นเลยจริงเท่าเขาไปอยู่ในกระปุกโดยอย่างนี้ตูคลิกตูเขาเป็นซาanak dia tu grup sah duk ngaji lah tah klik marilah 3 bulan dah tahun dia tu gawe tak tidur tengah hari duk hai sthani withi royak habis royak tu grup sah 3 bulan tu klik Phượng ni là tu là cổ như bà cổ hati tengok ni ngayak banyak buka kain bel kita tak boleh tudung benda tak molek waktu tu berlaku tak molek tapi tak molek pun dia tak say mana mek dia cik nak gawe anak dia gitu dia tak say bila tu hawak gitu kita kena tudung ingat molek jangan hidup buka kita kena tudung. Islam yang suruh tudung. Dengar anak kita ada kecek. Hei, dia ada kecek. Apa dia kecek hak orang? Apa dia kecek? Kalau bini kecek, tu lelaki dah. Memang dia ada kecek. Orang tanya, awak tak tahu. Sesuai itulah. Kalau dah demo royak kita tahu. Jangan duk royak orang. Awak tak tahu sudah. Kita kena katuk itu. Kenapa? Kerana kita, kalau kita katuk keaiban orang, Tuhan akan katuk keaiban kita. Tapi kalau kita buka keaiban orang, tak lama bidah klik nak kita. Tidak? Banyak dah rasa bidah ni. Kalau dulu kau cerita lah anak demo ketung. Kita pun suka. Pegu anak tak pandai. Kau. Terbulan. Sedap kecek. Kata orang, tak lama pain anak dia. Dia kata dia mau pandai dia, beri anak dia. Nyak dah. Dia bidah boleh. Dia tak boleh. Benda ni dia Tuhan bidah. Ingat molek. Dia jadi bidah. Hari ni kita suka ke tok laki demo. Satu hari orang akan suka tok laki kita. Hari ni kita suka ke bini demo. Kita nak jajah bini demo. Orang suka. Sikit lagi bini kita pula orang akan suka. Hari ni kita suka ke anak demo. Satu hari dia orang akan suka ke anak kita. Sebab tu tak boleh dalam Islam, tak boleh nak terlanjut jangan. Kata kita boleh berdoa semua tak itu kita berdoa kalau doa Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan tinggalkan kami berada di malam ini ya Allah. Melainkan kamu ampunlah dosa kami. Wala aiban illa satartah. Dan tidak ada keaiban kami illa satartah. Melainkan kamu tutuplah ya Allah keaiban kami ni. Tengok kita minta Tuhan tutup. Kalau ada keaiban buat kita ni, minta Tuhan tutuplah. Jangan nak curuk orang. Kerana keaiban ni banyak kita nak kecek kau banyak lah.
Lebih lagi masalah ni ayat tu. Macam-macam kaib. Kita tahu gapo tadi dia punya kecil. Ni kadang-kadang koyak panas saja. Aku tengok tu panas. Untuk lagi kan kami tak gitu sih. Pino ke jubah. Bapa itu laki dah tak tahan nak tidur kena. Lebih dah kami ni kau lagi ni. Bau jubah. Dia tahu kita bini dia tu bau sikit hang jebak hang tua kuat. Dia kira jajo kok orang. Orang tu laki lari tak tidur kali dengan dia. Tidur kena kata tidur sebelah. Dia tak boleh kita. Apa yang ada datang diri duk laki kau bini kau anak tak ada. Jangan. Hani nak yak kaib jangan. Hani Nabi tengok ni Tuhan tunjuk juga. Supaya tak kita ambil pengajaran benda ni jangan. Tuhan tunjuk ke Nabi tu supaya umat dia ni tahu benda ni jangan buat. Hatu nak ayat tu.